Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Guys, nampak tak? Kita di Galactic Comics sekarang guys. Macam bahasa untuk mengambil barang baru guys. Tengok betapa banyaknya lah stok yang ada di Galactic Comics. Kita ada apa ni? Mechabot di sini guys. Mechabot dengan lagi satu adalah Ochobot. Gila kentang lah. Memang padu-padu. So tanpa buang masa, kita apa lagi, bayar lah geng. Bayar. Ambil resit yang penting geng. Resit jangan lupa. Nanti aku beritahu sebab apa resit diperlukan. Okay. So guys, inilah dia Deckbox. Sudah sampai di rumah Mechabot dan also Ochobot. Tapi sebelum tu guys, yang mana belum subscribe, subscribe macam aku guys. Yang mana subscribe, thank you support guys. So ini dia guys, dua resit yang aku cakap tadi. So sebab apa aku ambil dua resit? Kau beli dua Deckbox, korang akan dapat dua resit. So korang boleh sertai perintahan Galactic Comic. So untuk cara-cara perintahan Galactic Comic ni, korang boleh tengok dekat link aku yang video sebelum ni dah kan. So ada dua I think. So kat sini korang boleh menangi, berpeluang untuk menangi macam-macam cabutan bentuk hadiah. Sini dah ada list dia. Banyak gila geng. So kat sini cara penyertaan, korang boleh scan QR sekarang. Scan untuk dapatkan cara-cara penyertaan dia. Okay. So korang jangan lupalah, setiap kali barang kau beli kat Galactic Comic, korang minta resit. Okay. So dua barang, so aku dapat dua resit. So yang ni aku akan buka Mechabot dulu geng. Jom kita tengok Deckbox Mechabox. So pada barangan pertama aku dengan dua Deckbox ni, memang keras lah Deckbox dia daripada version yang pertama kan. So dia punya kualiti tu dah meningkat. So jom. Dari segi printing pun agak nampak cantik lah. Dia punya kotak pun nampak solid, memang nampak nice. So design Mechabot ni memang comel gila lah. Memang aku suka lah Mechabot ni. Okay. So korang tengok bahagian belakang dia. Dia punya ni agak keras sikit. Memang keras lah. Memang tahan lah untuk korang main. So kat tepi ni, okay, kau boleh nampak tepi tu ada macam terbuka sikit lah. Tapi tak apa, mungkin design dia, aku rasa sebab dia punya design kot, kemungkinan. So dia punya printing pun nice. Macam matte jugalah. So kat depan dia korang boleh nampak ada macam bengkok sikit kan. Tapi tak apalah, Deckbox ni pun untuk aku bawa main kan. So jom kita tengok dalam dia. Apa dalam? Banyak nice gila barang-barang dalam dia. Ni apa ni? Ni kad separator dia. Keras betul kad separator dia. Plastik keras ni, bukan kertas macam yang sebelum ni. Nice. Memang keras lah. Wow. Okay, lagi kita ada apa lagi kat dalam Deckbox? Kita diberi dadu lagi geng. Memang mantap lah. Dadu dia keras kali ni. Nice gila dadu dia. Memang power lah. Mantap. Suka aku. Memang tak perlu lagi lah orang kata apa, aku ketuk pun tak adalah orang nak kemik kan. So memang nice, berkualiti. Mantap. Aku suka. So yang terakhir guys, yang kita tunggu-tunggu, dia punya apa lagi? Dia punya kad Mechabot, kad sokongan. Wow, kad sokongan dia cantik. Nice. Pack nombor berapa ni? Nombor 29. Nombor 29. Dia punya efek apa? Mechabot mechanized, serangan kad terkena kepada diri sendiri. Memang mantap lah kad ni, terkena pada diri sendiri. Nice. Dah tak ada border kat tepi. Mantap. Okay, jom. Mechabot pun dah. Jom kita buka Ochobot pula. Let's go guys, kita buka Ochobot. Tak sabar betul nak tengok Ochobot punya pula. So kualiti dua-dua sama. Dua-dua sama. Ochobot ke Mechabot ke, dua-dua sama. So korang tengok printing dia pun cantik, macam matte colour macam tu. Nice. Bahagian tepi dia pun macam tu juga. Bahagian bawah pun sama. Bahagian tengah dia terbengkok sikit. Bahagian tepi pun sama. Ada Monster Galaxy card. Memang aku akan bawa kat tanaman lah kan. Aku tengok buka. Kita tengok dalam dia. Dia ada separator dia. Dia punya separator adalah Ochobot. Keras dan memang best lah. Berkualiti. Terbaik Monster. Terbaik. Kali ni aku suka. Mantap. Dan macam biasa lah, kita akan dapat dua dadu geng. Dapat dua dadu keras. So
Dadu ni memang aku dah lama gila tunggulah. So akhirnya Monster keluarkan juga dadu dia. Mantap. Dan yang terakhir, kita macam biasalah, kad special kad Festa. Let's go. Kad sokongan Ocobot. Ui, macam ada aura-aura gitu kan. Wah, mantap lah ada aura-aura. Memang nice gila lah kad dia. So 2 kad ni memang fresh, memang mantap dan terbaik. Okay, aku nak cuba masukkan dalam deck aku lah. Aku nak try masukkan kad aku. Kita tengok macam mana dia punya, orang kata apa, susunan kad tu lah. Cantik ke tak kan, muat ke tak, tak muat, dah satu hal. So jom kita. Okay, ni kad aku 30 kad termasuk dengan kad kosong. Dengan sleeve yang aku pakai ada 2 tau. Satu sleeve dalam tu boy dan satu sleeve memang protect dia lah. So terlebih. Macam mana aku nak letak dadu ni? Muat ke tak dadu ni? Kejap aku ambil dadu dia. Sekejap. Mana dadu dia? Tak muat ke tak ni? Muat kot. Mungkin kau kena paksa sikit. Tu paksa macam tu. Muat. So, dan tutup. Wah, nice-nya. Memang aku akan buat tanaman lah. Memang mantap lah geng. So, korang wajib lah beli benda ni. Memang harga pun berpatutan. Aku beli, harga dia berapa tak ingat aku, tapi berpatutan lah. So 2 kad ni saja geng. Memang mantap, terbaik Monster. Dan aku memang suka lah. Dan jangan lupa geng, join cabutan betul. Okay, ciao.